3. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Hari ini, cikgu akan buat latihan pengukuran sebab cikgu nak tahu tahap pemahaman awak semua tentang kata nama. Siapa yang dapat markah penuh, cikgu akan beri pelekat bintang dan ditambah di papan ganjaran. Pelekat bintang yang banyak, siapa yang dapat pelekat bintang yang banyak merupakan pelajar yang terbaik dalam kelas ini. Wow. Jangan lupa lagi. Okey, cikgu akan agihkan kertas latihan perubahan. Jadi, penut. Deman, Dani, sila bagi tumpuan ya ketika jawab soalan tu. Kalau kamu semua dapat jawab soalan secara fokus dan senyap, cikgu tak akan bagi kerja sekolah pada hari ini. Sudah. Boleh nak tenang habis jumpa dah. Semua boleh lepas kertas ke hadapan. Sekejap lagi cikgu akan cek jawapan masing-masing. Tanda Riza, jawapan awak semua betul. Jadi cikgu akan bagi pelekat bintang kepada awak. Dan semua berikan tepukan gemuruh kepada Riza. Yang lain boleh cuba lagi ya. Cikgu harap ada ada improvement. Okay, terima kasih. Dan Sofia, walaupun jawapan kamu tak semuanya betul, cikgu nampak kamu dah cuba. Jadi cikgu bangga dengan kamu. Terima kasih cikgu, saya akan cuba lagi. Okay, bagus. Dan kamu berdua kat belakang tu, jangan fikir nak balik cepat ya. Walau bagaimanapun, cikgu bangga dengan kamu semua sebab ada juga usaha nak siapkan kertas soalan tadi. Dan kelas hari ni pun, cikgu nampak semua fokus dan senyap ketika jawab soalan. Jadi seperti yang cikgu janji tadi, hari ni cikgu tak akan bagi kerja rumah. Yeay!